Baik, nak rasa suasana kampung. Inilah Angka sekarang di Kampung Puteri, Kampung Parit Puteri Menangis di Benut, di mana Angka nak pergi ke Kang Homestay. Kita di mana? Kita di Kang Homestay. Tak sabar lagi nak tengok apa yang ada dekat dalam. Alright, jom. Suasana sejuk pagi. Jom. Ini sarapan pagi ya. Ada goreng pisang, sukun, buah betik, buah nenas, nasi lemak, air kopi dengan air teh. Jemputlah sarapan. Kalau nak rasa, datang ke sini dekat Kang Homestay Benut Puteri Menangis.